Syurga hari ini dijual murah. Bukan dengan amal, tapi dengan konten. Cukup kau buat video sedih, air mata sikit, suara getar, komen pun penuh Allahu Akbar. Padahal esoknya, tangan yang sama scroll maksiat. Tok tengok ramai cari syurga macam cari diskaun. Nak pahala cepat, tapi tak mahu rasa pedih taubat. Nak ganjaran besar, tapi kerja amal sekadar potong klip ceramah orang lain. Dulu ulama mati kerana berkata benar. Sekarang ustaz naik sebab trending. Bezanya cuma satu. Yang dulu sanggup hilang dunia demi akhirat, yang sekarang sanggup gadai akhirat demi dunia. Tok bukan nak hina sesiapa. Cuma nak ingatkan, syurga bukan pentas dan dakwah bukan lakonan. Kalau takut hilang follower, tunggulah masa. Bila Allah mula tapis siapa yang benar, siapa yang berpura-pura.